wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sastra. Bertemu lagi kita kembali dalam Sastra Dalam Suara. Ya, kalau dalam siri pertama kita membahaskan latar belakang Zurina Hassan, pendidikan awal beliau, anugerah-anugerah yang telah beliau dapat dan juga jawatan atau pekerjaan Zurina Hassan. Jadi kita kembali dalam siri kedua untuk menyelami karya dan juga sumbangan tokoh sastrawan negara Zurina Hassan. Jadi untuk siri kedua ni saya telah menjemput 3 tetamu yang hebat untuk sama-sama membahas dalam siri kedua ini. Okey, boleh perkenalkan dahulu diri masing-masing, panel pertama, panel kedua dan juga panel ketiga. Okey, terima kasih Fatih. Nama saya Awi. Gembira dapat berkongsi untuk podcast pada hari ini. Okay, saya Muhammad Alif Amal merupakan panel yang kedua. Saya Raja Nur Akilah binti Raja Khalid merupakan panel yang ketiga. Okey, terima kasih atas perkenalan. Sebenarnya kita punya podcast santai saja, tapi tak perlulah nak terlalu formal. Jadi mohonlah pada semua panel untuk relax je, santai-santai saja, tak perlu nak tegang. Okey, kita akan mulakan dulu. Sebelum tu sihat ke semua? Sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, kita akan bermula dengan segmen pertama untuk siri kedua ni. Kita mula dengan zaman awal penulisan karya Zurina Hassan sekitar tahun 1960-an sehingga 1980-an. Jadi kita jemputlah panel pertama untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan karya penulisan Zurina Hassan pada waktu tersebut. Okey, boleh. Zaman awal Zurina ni merupakan sangat bersifat introspektif, di mana introspektif ni bermaksud membuat introspektif atas penilaian diri dan peribadi. Antologi sesayup jalan pada tahun 1974 contohnya, dia dapat membuatkan 37 puisi dari tahun 1967 hingga tahun 1973. Ia mencerminkan jiwa seorang wanita muda yang mencari suara dalam dunia lelaki. Puisi-puisi seperti Kawan dan Masyitah ni tersiar di media arus perdana dan menyentuh soal perjuangan wanita dan realiti sosial. Baik, menarik. Jadi mungkin sajak ataupun karya yang bersifat introspektif ni bermaksud penilaian dirilah ataupun peribadi, atau kita boleh kata menggambarkan diri seorang Zurina Hassan tersebut pada waktu tersebut. Seperti yang kita tahu, dalam masyarakat, tidak kira pada zaman dahulu atau zaman sekarang, peluang untuk seorang perempuan mendapat tempat di kalangan lelaki ataupun kalangan masyarakat sememangnya agak sukar. Jadi beliau mengekspresikan perasaan tersebut melalui karya-karya yang ditulis menggunakan sifat introspektif ini sendiri. Okey, baik, menarik. Okey, untuk puisi Masyitah yang disebutkan tadi, boleh ke panel Alif untuk berkongsi apa sebenarnya kesan yang memberikan kepada halayak ramai sebenarnya? Okey, terima kasih Fatin atas soalan. Bagi pendapat saya, puisi itu kuat. Ia mengangkat kisah wanita tabah mempertahankan iman dan maruah, dilakar dengan bahasa lembut tapi tajam. Dari situ kita boleh melihat benih ketegasan dan idealisme Zuriah yang kekal dalam karyanya pada hari ini sehingga ke hari ini. Idealisme Zurina sebenarnya, salah sebut. Okay, kita kalau salah sebut takut sebenarnya. Okay? Maafkan saya. Salah Sebab tafsir. itu tokoh, kita tak boleh salah sebut lah sebenarnya. Okey, terima kasih untuk pendapat yang dikongsikan. Kita beralih pula pada segmen kedua dalam siri kedua ni, dalam zaman matang dan eksperimen. Okey, kita beralih pada zaman 1990-an sehingga 2000-an. Kita boleh tengoklah karya-karya seperti Punjangga Tidak Bernama dan Salah Sila. Oleh itu saya menjemput panel ketiga Akilah untuk berkongsi pendapat beliau berkaitan dengan karya yang saya sebutkan. Pada pandangan saya tentang karya yang disebutkan oleh moderator ialah dalam Salah Silah Zurina menerusi sejarah bangsa Melayu, ia menampilkan tokoh Hang Tuah dan Puteri Gunung Ledang sebagai simbol dan nilai dalam moral. Beliau juga menggunakan bentuk yang naratif dan metafora sejarah untuk menegur realiti pada masa itu.
dan ia juga merupakan satu bentuk eksploitasi yang halus tapi berkesan. Ya, saya setuju. Dari sudut akademik pula, kita dapat lihat gaya ini dapat menggambarkan transformasi seorang penyair kepada intelektual budaya. Beliau ni menulis bukan sahaja daripada hati, tetapi juga dari analisis mendalam terhadap masyarakat. Saya faham. Okey, jadi bila kita dah dengar tadi, ketiga-tiga panel telah berkongsi berkaitan dengan penulisan karya di dalam Malaysia. Kita beralih pula karya penulisan di peringkat antarabangsa. Okey, pada tahun 2010 sehingga ke hari ini, salah satu karya yang terkenal ditulis oleh Zurina Hassan ialah karya Menghadap ke Pelabuhan. Jadi bagi saya lah, karya Menghadap ke Pelabuhan ni membawa angin baru. Betul ke, Alif? Betul Fatin, tepat sekali. Antologi ini diterjemahkan kepada pelbagai bahasa, antaranya ialah Rusia, Perancis dan juga Sepanyol. Beliau juga menulis puisi dua bahasa yang menghubungkan budaya tempatan dan juga universal. Tema seperti kehilangan, nostalgia dan juga identiti wanita tetap wujud, tetapi dengan nada yang lebih reflektif dan mendunia. Dan pada 2023, Zurina juga menerbitkan Leluri, iaitu satu penghormatan kepada bentuk puisi tradisi. Pantun, gurindam, syair, semuanya diangkat dalam konteks moden, iaitu ia menunjukkan komitmen beliau memelihara akar Melayu walaupun dalam era globalisasi. Okey, kita dah dengar dah pendapat daripada ketiga-tiga panel berkaitan dengan karya daripada awal penulisan dari zaman tradisional sehingga zaman moden pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel atas kupasan yang sangat mendalam. Kalau kita tengok, kita boleh nampak Zurina Hassan ni bukan sekadar penyair, tetapi pencorak budaya dan suara wanita yang lantang tetapi berseni. Semoga kita sebagai masyarakat Malaysia pada hari ini terus menghargai dan menghayati warisan sastera kita. Jadi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita bertemu lagi dalam siri yang ketiga. Jumpa lagi.